Setakat ini tiada sebarang komen yang negatif, malah memuji-muji apa syarikat 3-in-1 dalam mencantikkan lagi masjid kami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku wakil masjid Ramli bin Darus bertugas sebagai pemangku imam di Masjid An-Nadwah Penanyok ni. Sebelum dibaik pulih dan dicantikkan sebegini rupa, masjid ini begitu uzur lah dari segi binaannya, segala atapnya, lantainya, macam tingkapnya, dan terlepas dibaik pulih oleh syarikat ini serta buat dekorate, telah berubah wajah 100% dan memang menggembirakan lah penduduk Karyah di sini. Terima kasih sekali lagi lah pada syarikat 3-in-1. Kejap. Dapatkan custom mimbar dengan 3-in-1. Tekan link di bio, okey? Bye. Sebenarnya kita menzahirkanlah rumah ibadah kita ini sebegitu cantik dan istimewa untuk menarik minat lagi anak-anak muda serta penduduk sekitar lah untuk sama-sama hadir tanpa mengganggu apa-apa urusan ibadat di sini. Saya rasa pengubah saya ni sangat perlulah setiap masjid dalam Karyah masing-masing untuk menaikkan lagi imej masjid masing-masing dalam Karyah, dan kita tidak perlulah menyimpan sebegitu banyak, tidak menggunakan dengan arus yang elok. Jadi saya syorkanlah kepada rakan-rakan di sini, masjid-masjid di sini, supaya naikkan lagi taraf masjid. Bukan jelas sebagai satu mercu tanda untuk mengimarahkan lagi masjid. Setiap tahun kita akan adakan majlis buka puasa dan solat tarawih. Dan kita dapati kehadiran ahli jemaah bertambah ramai sekarang ini. Mendapat keselesaan yang lebih rasanya di masjid ini. Dari segi kesimpulannya, kami semua sangat berpuas hatilah. Sentiasa dalam hati tu sering ingin ke masjid, kerana masjid ni tempat yang telah berubah wajah daripada yang kurang sempurna, sedikit uzur, telah menjadi sebuah masjid yang begitu indah dan cantiklah dengan hiasan-hiasan dekor yang berada di sekeliling dalam masjid ini. Pada pandangan saya serta dengan AAJK semua, kami sini sepenuh hatilah memberi 5 bintang dan sangat berpuas hati. Walaupun sudah setahun berlalu, tapi apa yang dipamerkan di sini, yang disergamkan di hadapan masjid ini sangat cemerlang. Jom mencantikkan rumah Allah bersama dengan 3-in-1.